Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat saudara pengerusi, panel hakim yang arif lagi berintegriti, penjaga masa dengan detik tersendiri, para pendidik pencambah akal pembina budi, serta sidang hadirin yang jauh di mata, dekat di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam rukun negara. Hadirin, sejarah tidak pernah dibina oleh batu bata semata-mata. Sejarah dibina oleh jiwa manusia yang percaya bahawa perpaduan lebih kukuh daripada perpecahan, kepercayaan lebih ampuh daripada prasangka, dan kasih kepada tanah air lebih bernilai daripada kepentingan diri. Atas kesedaran itulah saya berdiri di pentas ini untuk mengupas sebuah gagasan yang menjadi nadi kelangsungan kita, iaitu bersama membina negara bangsa. Hadirin, apakah mafhum di sebalik frasa keramat ini? Bersama bermaksud memikul amanah tanpa mengira warna kulit, kasta mahupun agama. Membina bukan sekadar mendirikan mercu tanda atau memburu ekonomi dan angka, tetapi membentuk citra masyarakat yang berintegriti dan bersatu hati. Negara bangsa ialah sebuah tanah air yang rakyatnya saling berkongsi identiti, saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai yang sama demi masa depan bersama. Namun persoalannya, mampukah sebuah negara berdiri megah dan rakyatnya semakin longgar ikatan bersama? Mampukah kemajuan bertahan jika perpaduan sekadar retorik semata? Dan mampukah Malaysia melangkah gagah ke hadapan sekiranya 5 prinsip rukun negara sekadar dihafal di bibir, tetapi di hati ia terpinggir? Atas kesedaran ini, 3 wahana fikir akan kita telusuri bersama. Pertama, pembinaan negara bangsa bermula daripada pematangan peribadi dan pasak moral yang suci. Hadirin, pembinaan negara bangsa tidak bermula di bangunan parlimen, bukan juga di mahkamah, tetapi bermula dalam jiwa setiap rakyat. Apabila kepercayaan kepada Tuhan menjadi kompas kehidupan dan kesetiaan kepada raja dan negara menjadi tunjang kecintaan, maka lahirlah warga negara yang teguh jati dirinya. Namun, cabaran hari ini bukan lagi serangan bersenjata. Sebaliknya, keruntuhan nilai yang meretakkan perpaduan. Kementerian Perpaduan Negara melalui Indeks Perpaduan Nasional 2022 merekodkan skor 0.629 membuktikan perpaduan negara berada pada tahap yang baik, tetapi masih memerlukan usaha berterusan. Persoalannya, mampukah negara bangsa terus utuh jika nilai murni semakin terhakis? Oleh itu, keluarga membina akhlak, sekolah membina jati diri, masyarakat menyemai hormat, kerajaan memperkukuh dasar, dan rakyat memelihara perpaduan. Apabila semua bergerak sehaluan, perbezaan bukan lagi tembok pemisah, tetapi jambatan penyatu yang memaknai kita bersama membina negara bangsa. Kedua, kelangsungan negara bangsa menuntut keluhuran perlembagaan. Hadirin, perlembagaan bukan sekadar helai yang undang-undang, tetapi piagam yang menyatukan lebih 34 juta rakyat Malaysia dalam satu acuan kenegaraan. Di bawah naungannya, hak dipelihara, kepelbagaian diraihkan dan keadilan ditegakkan. Namun, dalam era ledakan maklumat, berita palsu dan ucapan kebencian semakin menghakis kepercayaan masyarakat. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia merekodkan lebih 15,000 permohonan penurunan kandungan sepanjang 2024 melibatkan berita palsu, penipuan serta kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam. Justru, budaya tabayun mesti menjadi amalan sebelum setiap perkongsian yang dibuat agar undang-undang terus dihormati. Rasa sanksi kita tolak tepi. Andai tiang perlembagaan digoyahkan, kemanakah lagi kita mau berteduh? Sesungguhnya, keluhuran perlembagaan ialah asas yang membolehkan kita terus membina negara bangsa bersama-sama. Ketiga, keutuhan negara bangsa bersandar pada kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin, negara yang dihormati bukan kerana megah bangunannya, tetapi kerana luhur akhlak rakyatnya. Undang-undang ialah perisai yang melindungi keadilan,
Manakala kesopanan dan kesusilaan ialah roh yang menyuburkan keharmonian. Indeks Persepsi Rasuah 2025 merekodkan Malaysia memperoleh 52 daripada 100. Satu peringatan bahawa perjuangan membina integriti masih belum selesai. Persoalannya, mampukah negara bangsa berdiri megah andai rasuah terus ditekankan, adab terus dipinggirkan dan undang-undang terus dipermainkan? Kerana itulah, rumah membina budi, sekolah membina disiplin, masyarakat membina kepercayaan, kerajaan menegakkan keadilan dan rakyat mematuhi undang-undang. Apabila integriti menjadi budaya dan keluhuran menjadi amalan, maka lahirlah warga negara yang dibina oleh kita bersama-sama. Akhirnya, kita bayangkan sebuah Malaysia tanpa rasuah, tanpa prejudis dan tanpa kebencian. Indah bukan? Hadirin yang dikasihi, intihannya, marilah kita mengangkat rukun negara sebagai panduan kehidupan. Jadikan kepercayaan kepada Tuhan sebagai pegangan, kesetiaan kepada raja dan negara sebagai kekuatan, keluhuran perlembagaan sebagai pedoman, kedaulatan undang-undang sebagai benteng keadilan, dan kesopanan serta kesusilaan sebagai nadi seharian. Negara yang hebat tidak dibina kerana rakyatnya mempunyai wajah yang sama, tetapi kerana mereka mempunyai impian yang sama. Negara yang gagah tidak dibina oleh tangan yang kuat semata-mata, tetapi kerana hati yang berpaut serupa. Negara, bangsa kita bina bersama, bukan sekadar cita-cita, tetapi demi menjamin hari esok anak cucu kita. Kerana tanah air ini bukan milik satu manusia, tetapi milik segumpal darah dan keringat kita bersama. Sekian, terima kasih.